Dimulakan. Sambutan kepada Cikgu Randy. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna Srivijaya dalam mempertingkatkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan komuniti penduduk Srivijaya. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Aiman Hamdan bin Abdullah. Nombor pengenalan 060191130799 dengan angka giliran SS3115/1021 dan tingkatan 6 English. Dan guru pembimbing saya adalah Cikgu Randy Kembarin bin Zulfri. Pengenalan. Menurut buku Perpaduan dan Integrasi Nasional, perpaduan dapat dicapai melalui penerapan prinsip dalam rukun negara dan dasar kerajaan. Buku ini turut menyentuh kepentingan toleransi dan keharmonian antara kaum demi kestabilan negara. Menurut Johari Yap dalam etikanya pula, gotong royong mewafakat perpaduan. Aktiviti gotong royong mampu memupuk semangat perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum. Beliau menegaskan bahawa semangat tolong-menolong dan kerjasama boleh mengeratkan hubungan antara komuniti setempat. Rasional kajian ini yang saya lakukan ini adalah masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam dilihat sebagai satu medium untuk merapatkan jurang dan perpaduan serta integrasi dalam kalangan komuniti di Srivijaya yang kian luntur dari semasa ke semasa. Hal ini mendorong pengkaji untuk menjalankan kajian yang mengkaji sama ada aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna yang dijalankan memainkan peranan dalam meningkatkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan komuniti Srivijaya. Kepentingan kajian ini dibuat adalah supaya dapat dicontohi atau dijadikan teladan oleh masjid lain yang menjadikan aktiviti gotong royong di masjid untuk mempertingkatkan perpaduan komuniti pelbagai kaum. Yang kedua adalah menjadikan bukti keberkesanan aktiviti gotong royong dalam integrasi sosial. Yang ketiga adalah dijadikan rujukan oleh kerajaan untuk mewujudkan dan memupuk perpaduan dalam kalangan komuniti pelbagai kaum. Terdapat dua persoalan kajian ini. Yang pertama adalah apakah jenis aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna Srivijaya dalam meningkatkan integrasi dan perpaduan komuniti Srivijaya. Yang kedua adalah apakah manfaat aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna terhadap integrasi dan perpaduan komuniti Srivijaya. Lokasi kajian peta Sarawak. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah persempelan. Yang kedua adalah soal selidik. Dan ketiga adalah melalui temu bual. Soal selidik 30 borang soal selidik diagihkan kepada responden. Begitu juga dengan temu bual. Yang seterusnya adalah kepustakaan, pemerhatian dan penganalisisan data. Sampel kamu siapa? Persempelan peserta yang menyertai aktiviti gotong royong pada di Masjid Al-Madinatul Husna. Jenis-jenis aktiviti gotong royong yang objektif pertama adalah jenis-jenis aktiviti gotong royong yang dilaksanakan di Masjid Al-Madinatul Husna Srivijaya. Jenis yang pertama adalah aktiviti yang dilakukan pertama adalah membersihkan dan mencuci longkang di sekeliling masjid, iaitu dengan persetujuan dengan sebanyak 17 responden yang mengatakan ya terhadap adanya aktiviti ini diadakan dan bersamaan dengan peratusan 56.7% yang pada tafsiran sederhana. Seterusnya adalah menanam bunga sebagai hiasan landscape dan mendapat ya sebanyak 13 orang daripada responden dengan tafsiran peratusan bab 3.3 dan dalam tafsiran yang sederhana. Jenis-jenis aktiviti gotong royong yang dilaksanakan di masjid ini yang paling dominan adalah mencuci dan mengemuk lantai luar masjid, yaitu bersamaan dengan 18 orang responden yang mengatakan ya terhadap adanya pelaksanaan aktiviti ini di Masjid Al-Madinatul Husna yang bersamaan dengan 60% dan tafsirannya adalah sederhana. Seterusnya adalah objektif yang kedua. Objektif yang kedua adalah manfaat aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan komuniti Srivijaya. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan semangat kerjasama dalam kalangan komuniti Srivijaya. Tafsiran bagi objektif yang pertama ini adalah objektif yang kedua ini adalah
sebanyak 13 orang yang setuju dengan tafsiran Juladmin sederhana iaitu 2.00. Mana yang paling dominan? Cerita paling pada saya yang paling dominan saja. Balik manfaat yang paling utama ada berapa? Manfaat yang paling utama adalah ada satu, iaitu mewujudkan sikap tolong menolong antara komuniti dengan bilangan yang mengatakan setuju dalam sebanyak 14 orang, dan tafsiran Juladminnya adalah 2.33 yang berada pada tahap sederhana. Rumusannya, kajian tentang aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna Sriwijaya dalam meningkatkan integrasi perpaduan dan dalam kalangan komuniti Sriwijaya. Dapatan kajian bagi objektif utama menunjukkan jenis aktiviti gotong royong perdana di Masjid Al-Madinatul Husna Sriwijaya. Yang paling dominan adalah aktiviti mencuci dan mengemuk lantai dan luar masjid. Yang kedua adalah bagi dapatan kajian objektif kedua pula menunjukkan manfaat aktiviti gotong royong perdana Masjid Al-Madinatul Husna Sriwijaya. Dan yang paling dominan adalah memupuk sikap toleransi dalam kalangan komuniti pelbagai kaum di Sriwijaya. Kesimpulannya yang kamu nak buat tentang masjid? Kesimpulannya tentang gotong royong masjid, apa kamu nak buat kesimpulan? Kesimpulannya, aktiviti gotong royong Masjid Al-Madinatul Husna mempunyai peranan yang penting dalam memupuk perpaduan dalam kalangan komuniti di Sriwijaya. Betul ya? Okay, baik. Aiman, kamu mengkaji tentang aktiviti kemasyarakatan, integrasi dan perpaduan. Okey, selain daripada aktiviti gotong royong untuk membuat perpaduan, apakah lagi cara lain yang boleh dilakukan oleh pihak masjid untuk menjadi platform kepada pemupukan perpaduan? Okey, dengar baik soalan saya. Selain daripada pelaksanaan aktiviti-aktiviti seperti gotong royong untuk memupuk perpaduan dalam kalangan karya Sriwijaya, apa lagi aktiviti selain daripada itu yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan? Aktiviti selain daripada gotong royong yang boleh dilaksanakan oleh masjid bagi memupuk perpaduan adalah dengan mengadakan pertandingan-pertandingan yang boleh melibatkan pelbagai kaum menyertai pertandingan tersebut. Ini boleh merapatkan komunikasi interaksi antara kaum yang pelbagai. Okey. Perbezaan agama mewujudkan pelbagai tafsiran dan persepsi yang berbeza-beza lah, sehingga membawa kepada salah tafsiran di antara umat yang berlainan agama. Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh masjid bagi memberi kefahaman kepada orang yang bukan Islam supaya mempunyai tanggapan yang positif kepada Islam itu sendiri? Perkara yang boleh dilakukan oleh pihak masjid adalah dengan bersikap adil dalam segala keputusan. Misalnya sebagai contoh seperti pembagian daging kurban untuk disedekahkan, tidak berat sebelah, bagi sama rata terhadap orang yang hendak, maupun dari Islam ataupun bukan Islam. Okeylah, macam ni lah Aiman. Apakah yang berlaku sekiranya perpaduan tidak ada dalam kalangan masyarakat? Yang akan berlaku adalah banyak perselisihan antara kaum yang akan berlaku, boleh mendorong kepada kerusuhan kaum dan pembalahan antara kaum. Penting tak perpaduan? Penting tak perpaduan? Penting. Kerana? Perpaduan penting kerana untuk mengekalkan keadaan hidup yang harmoni antara masyarakat yang pelbagai kaum. Okey, terima kasih.